Setiap pagi, ketika dunia masih lena, ada insan yang bangkit lebih awal demi keluarga, demi tanggungjawab, demi negara. Pekerja bukan hanya mereka di pejabat. Mereka ialah guru yang mendidik, doktor yang merawat, petani yang menanam dan setiap individu yang menyumbang kepada masyarakat. Hari Pekerja disambut pada 1 Mei setiap tahun. Ia bermula daripada perjuangan pekerja di seluruh dunia yang menuntut hak, keadilan dan waktu kerja yang lebih baik. Perjuangan ini akhirnya membawa kepada pengiktirafan terhadap hak pekerja yang kita nikmati pada hari ini. Di Malaysia, Hari Pekerja merupakan cuti umum. Ia menjadi hari untuk menghargai sumbangan semua pekerja dalam membangunkan negara. Dari bandar hingga ke desa, setiap usaha mereka membentuk kemajuan Malaysia. Namun, di sebalik kejayaan, terdapat pengorbanan, tekanan kerja, masa yang terhad bersama keluarga dan cabaran kehidupan menjadi sebahagian daripada perjalanan mereka. Hari Pekerja mengajar kita untuk menghargai setiap usaha. Ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berkorban demi kesejahteraan kita. Generasi muda hari ini adalah pekerja masa depan. Dengan ilmu dan disiplin, mereka akan meneruskan pembangunan negara. Setiap usaha itu bermakna. Selamat Hari Pekerja, terima kasih Wira Negara. Sekian sahaja video kita pada kali ini. Jika anda berminat dengan konten berilmiah, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye, jumpa lagi.